Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua Al-Quran terbaru daripada Pustaka Darul Iman. Kita ada Al-Quran Al-Mihrab 2025. So, ini adalah Al-Quran Al-Mihrab 2025 yang saya nak review. So, ada berapa color? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 color, antaranya warna biru, warna purple, warna hijau, warna merah dan juga warna hitam. So, kelebihan Al-Quran ni apa? Kalau korang nampak dekat sini, cover dia kita dah perbarui. Di mana reka bentuk dia adalah reka bentuk yang lebih moden dan lebih terkini. Features yang terbaru bagi Mihrab 2025 ni adalah Al-Quran dia adalah Al-Quran pelangi. Tak percaya? Cuba tengok ni. Al-Quran pelangi. Dekat atas buku ni ada tanda surah. Jom kita tengok features isi dalam Al-Quran ni. Features yang ada dekat Al-Mihrab yang terbaru ni adalah, yang pertama ada terjemahan bahasa Melayu. Lepas tu ada panduan-panduan yang sangat-sangat best, antaranya panduan Hamzah Wasal, cara nak baca ada dekat bahagian bawah. Panduan Nun Iwad pun sama, cara nak baca dengan betul adalah di bahagian bawah ni. Lepas tu yang paling best ada panduan Wakaf Ibtidak. Dan ada juga panduan tajuk berwarna dekat bahagian bawah. Tulisan dia lebih besar dan lebih jelas. Kenapa saya cakap lebih besar? Sebab kita menggunakan ruang penuh untuk ayat Al-Quran ni. Berbeza dengan sebelum ni, terjemahan berada di bawah ni. Sekarang terjemahan berada di bahagian sisi sahaja. So, dekat mana nak dapatkan kita punya Al-Quran terbaru ni? Korang boleh tekan link dekat sini. Ataupun korang boleh follow kami di Pustaka Darul Iman. So, jangan lupa untuk dapatkan Al-Quran Al-Mihrab 2025 sekarang. Bye!